Hai guys, dekat tangan aku ni ada sebuah jam Amazfit, iaitu T-Rex 3 Pro 48mm. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada pihak Amazfit Malaysia kerana hantar jam ni untuk aku review. Kat sini boleh nampak jam ni sangat-sangatlah rugged. Macam jam brand aku pakai sebelum ni. Yang nampak kat mana dia punya bezel dia warna gold. Dan dia punya bezel ni adalah titanium. Dan juga dia punya skrin dia dilindungi oleh sapphire glass. Memang takkan calar. Dan jam Amazfit ni collab dengan Hyrox. Memang aku nampak geng-geng Hyrox memang banyak pakai jam ni. Sebab dia sangat-sangat rugged dan sangat-sangatlah handsome. Dan dia menggunakan ZOS. Yang mana boleh support dekat iOS dan juga Google punya Android. Alright. Okey. Apa tunggu lagi? Kita unbox dulu. Macam mana? Kat sini ada arrow untuk kita tarik. Wow. You nampak dalaman dia ada buku panduan. I believe janganlah orang baca, kita tengok online je. Ni adalah dia punya charging cradle menggunakan type C. Right, ni dia punya pin. Ni dia punya main character dia. Okay, kita taruh tepi dulu. What else? Dia ada strap yang mana 22mm kalau tak silap saya lah. Yes. Dan dia adalah quick strap. Alright, kita tengok main character. Ni adalah dia punya sensor generasi baru. Dia ada flashlight juga. Yes, ini adalah dia punya titanium bezel dan juga sapphire. Dan jam ni boleh selam sedalam 10 ATM, water resistant. Boleh dibawa scuba juga. Okay, cun tak cun? Nanti aku akan review penuh. Wow, ngam, sap-sap soi.